Akhirnya merasa juga aku bertugas malam di Dewan Warisan. First time. Jam berapa jam? Jam 2:30. 2:30. Okey, jom kita pergi meronda. Tapi malam ni aku tak ronda seorang, aku dengan partner aku. Nampak ni dekat bilik air atas tu cakap berpokok juga. Jom kita naik tengok. Jom. Banyak pokok besar ni. Oh. Jom. Bilik yang dekat atas tu kan. Tengok mana tahu aku tersempak dengan lembaga berwajah permaisuri. Oh, Dewan. Naik ke sini ya? Teng, ya, buka. Ya. Hui, kok? Ni bilik dah. Sebelah tu bilik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada penghuni tak di sini? Sebelah ni bilik air tak? Ya. Sebelah ni. Ya, goyang. Apa kita dua orang? Ni bilik air ni. Ni bilik air dah. Cleaner pun tak boleh masuk. Ini bilik. Ni. Ada aku jaga siang tu, aku masa tengok memang bersepah dah ni. Tak terjaga. Ini bilik air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang nak meronda jangan kacau kami. Oh, nak. Astagfirullah. Tengok, tak cuci. Depa pun tak boleh nak masuk. Tak boleh masuk. Itu dia kan. Itu dia dah. Kalau seorang main goyang kan. Ni biar apa? Oh, ni biar apa? Nak beli ni. Dewan, ni dewannya. Dewan ragam aneka ada buat di sini. Sembahan lakonan pentas nyanyian Islamiah pun macam-macam lah. Ini apa? Surau. Turun. Kita pergi belah. Turun kita pergi belah sempadan hospital bilik mayat tu. Bilik mayat tu kan belah sana kan hospital. Bilik mayat dia dekat dia bangunan yang mana ada satu dua lepas pada bangunan tu. Tu sana tu hospital. Sebelah dengan hospital kan. Bilik mayat dia tu ni.
Tu dia sana bilik minyak. Tenang. Ding 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 ding. Minyak. Di bawah pokok besar, oleh kerana 2 orang. Kali ni bila aku melangkah jalan di bawah pokok besar, kita 2 orang tak apa, aku berani melangut di atas. Kalau seorang aku tak tengok atas. Okey, ni hospital ni. Ni bangunan nak pula. Mana? Sana tu bilik mayat tu. Bangunan. Mana? Mana? Gelap ni. Dua hospital. What. Ni belakang ni kelam ni apa hutan apa? Ada tampuk. Kubur. Ada kubur lah. Luah ni punya guys. Mana? Bagi kita ronda sini. Macam tersempak dengan lembaga yang tak diingini, lembaga manusia yang tak takut hantu ni bahaya. Habis masuk ke bah curi barang, habis mampu. Kita yang petugas habis kena soal sesak dengan polis. Hantu-hantu gaib ni nak pergi ke depa, apa nak musik. Depa bukan nak curi barang. Depa jaga tempat ni. Tak risau ni. Lembaga manusia, hantu manusia yang tak takut hantu. Tu toilet tanah dia saya boleh tutup lah. Ha? Apa? Apa? Ha? Mana? Hei. Ini dia. Lonjat. Okeylah. Selamat berehat.